Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa fahman mustaqimatan wa hidayatan lis-sawab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Tu tak ada. Ayat ngaji dah tak ada. Ada. Sifat samuk dah. Dan kena kita tahu kata ada pada Tuhan itu sam'un, iaitu pendengar. Tak silap pasal situ. Baik. Jadi setelah mana kita lalu beberapa sifat yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf kena tahu serta i'tiqad pegawai kemah. Mulai daripada sifat wujud sampai dah sini iaitu sifat apa? Hayat. Tu habis. Malam ni kita nak masuk sifat samuk. Sifat samuk. Baik. Mari kita tengok. Kata dianya, dan kena kita tahu kata ada pada Tuhan itu. Ada nak royak kata sifat akan datang ni sifat yang bahasa ada. Kita telah maklum sifat ni terbahagi kepada dua. Satu sifat yang bahasa ada, lagi yang kedua sifat yang bahasa sungguh. Maka sekarang kita duduk di dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni 7 sifat. 7 sifat mulai daripada sifat kudrat hingga kepada sifat kalam. Sebab tu kata dianya dan kena. Ya kena ni kecek kata mudah wajib syarak tu kena. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Tu kecek pasal kitab. Pasal apa? Dan kena.
Nah, dan kena kita tahu. Kena tahu berarti tahu ni masuk dalam tutup. Tu tahu. Tahu kata ada pada Tuhan itu ni ada di zat Tuhan tu. Tu mana ada pada Tuhan, yakni ada pada zat Tuhan itu sam'un. Sam'un yang masdar. Kalau wakah baca samo'. Samo'. Nah, apa sam'un, apa samo'? Iaitu sam'un ni pendengar. Dah kita asal dikata pendengar, lupa masuk pendengar. Kalau kita tengok dalam kitab hak lain daripada ni, di antara Aqidatun Najin ke, Bakurah ke, tak apa ke situ ke, Bakurah Faridah ke, masalah dia kata mendengar, tak ada bubuh po. Apa tu? Ni segi terjemah nak royak kata pendengar tu mana sifat yang bahasa ada. Bila ni kita telinga kita ni, telinga kita sebab apa boleh dengar? Sebab Tuhan menjadi satu sifat pendengar di telinga kita ni. Bila kita ada sifat pendengar, boleh kita dengar. Dengan apa? Akan suara-suara. Sebab tu orang tuli ia tak boleh dengar walaupun telinga dia molek. Telinga dia molek gapo, tak ada cuma gapo, tapi dia tak boleh dengar. Kerana apa tu? Kerana tidak ada sifat pendengar. Maka di zat Allah Ta'ala ni ada satu sifat pendengar. Bila Tuhan ada sifat pendengar, Tuhan mendengar, mendengar akan perkara yang ada. Akan datang. Tu pendengar. Maka pasal inilah mana pasal kata ada di Tuhan ni sifat pendengar. Tu dia Allah, dia Tuhan tu mendengar. Tu mendengar akan apa-apa benda yang ada. Benda yang ada. Benda yang ada tu kaedah. Benda yang ada ni tak kira lah kata benda tu benda koding ke, benda tu benda baharu ke, asal benda tu ada. Tu kena pergi kaedah molek itu. Meja ni ada tak? Ada. Tuan dengar tak? Dengar. Sebab apa? Meja perkara yang ada. Tie ada tak tie? Ada. Bila kata ada, Tuhan dengar. Dengar Tuhan dengan makna nyata. Dengan makna nyata dia panggil. Di situ. Sebab tu dia mau kata Tuhan ni dengar segala yang baharu. Lepas tu kita nak ngaji pula. Gapo benda baharu? Benda baharu ni gapo? Malahu awalun. Tiap-tiap barang yang ada baginya permulaan. Tiap-tiap benda yang ada mula yang panggil baharu.
Maka benda baharu ni tubik dua bagai benda baharu ni. Baharu apa? Hakiki. Satu lagi baharu majazi. Kita ngaji benda baharu dulu. Nah, benda baharu hakiki apa takrif dia? Maujudun ba'da adamin. Maujudun benda yang ada ba'da adamin, lepas tu tak ada. Tu baharu hakiki. Seperti kita ni ada dan kita ada. Tu baharu hakiki. Selagi baharu gapo ingat tak? Baharu majazi. Satu lagi. Apa takrif baharu majazi? Mutajaddidun ba'da adamin. Mutajaddidun mana kedatangnya patut tak ada. Tu baharu majazi. Maka tu baharu majazi ni diri dia tak ada, tapi sungguh. Kayak gitu. Baik. Nih. Kita duduk musibah tamu. Lebok. Amah kita tepi ponyo. Tak. Male kan? Oh. Ponyo aku tak nak makan esok. Mari diri bok. Nyo luruh. Nyo luruh. Nyo luruh. Kamu dengar apa tu? Oh, aku dengar nyo tu luruh. Nyo luruh. Tadi ada ngaji tu saya nama itu. Nyo luruh. Baik. Cuba kita bagi tengok. Diri wahnyo tu. Benda baharu hakiki. Diri luruh. Diri luruh nyo tu. Apa luruh? Mai atas turun ke bawah. Tu luruh. Kalau naik bawah ke atas. Diri luruh tu tak ada. Letih kata luruh. Tak gitu. Tu luruh. Maka hak yang Tuhan dengan nyatanya wahnyo tu. Sebab apa? Sebab wahnyo tu benda yang ada, patut dia pula benda baharu hakiki. Adapun diri luruhnya tu, hak tu benda amrun iktibari, bukan benda ada tu, tapi sungguh. Supaya kereta pagar kuduk malah pakai patah beruk bunyi. Kayu patah rup bunyi. Kayu tu ia masuk dalam baharu hakiki. Benda yang ada patu tak ada. Patu patah. Diri patah kayu, diri patah tu dia masuk di dalam baharu majazi. Majazi patah. Tak ada diri patah, ada kayu. Tapi ketika lepas patah, ketika patah tu dia masuk dalam amrun iktibari. Sebab tu dia mau kata Tuhan ni dengan segala benda yang baru, yakni baharu hakiki. Okey, baharu majazi. Dengan mana apa? Dengan Tuhan, dengan mana nyato segala perkara, nyato paunyo, nyato wahnyo. Dengan mana nyato je panggil. Sebab tu kita ngaji ke satu lagi, sama basar ilmu tiga ni dia panggil takluk inkishah. Dengan mana nyato. Kira nyato supaya baik ni nyato cakjin cerita. Sebab kita gitu lah ide nasi kerja tu mudah-mudah lapo ni sahaji dek katuk bicara tengok kata bah buka tengok lap bawa tu nyato tu nyato sebab tu
Kalau kita kata dia macam wa huwas samiul basir, dan iaitu Allah tu yang amat mendengar lagi amat melihat. Cuba tanya, Tuhan dengar dok patuh diri patuh paunyo. Ya kalau kita tengah usul Quran tu Quran lah, tak apa. Bila datang soalan mari, apa ayat kata wa huwas samiul basir, dan iaitu Allah amat mendengar lagi amat mengetahui, mendengar lagi basir melihat. Patanya diri patuh tu Tuhan dengar tak? Kayu patuh ya di kayu Tuhan dengar, moga ya benar ada. Diri patuh tu Tuhan dengar nyata tak? Kalau kita tengah usul tak belajar sifat roh, nak jawab guna. Nak jawab kata tak dengar penyerta Tuhan kurang. Nak jawab tu, tu mana tanya diri patuh tu dia masuk dalam amrun iktibari, bukan benar ada. Pas kita tengah usul, sifat samuk, sifat basak dia takluk dengan benar yang ada. Sudah. Tak ada apa mungkin tengah usul. Pas tengah usul belah dak sing ngaji kita tanya tengok. Teringat tak bulat. Orang tak ngaji. Tak ngaji lo ni nak ngaji. Tadi. Quran tu Quran ada apa? Mu nak menyegat sebagai batin mu nak gaji. Dapat sebab pak icru cikokmu. Quran tu dah terlaka. Syiah pakai Quran. Ahli sunnah pakai Quran. Salafi pakai Quran, khalah pakai Quran, tapi pakai lagu mana? Bila ayat akidah kena pergi akidah, bila ayat fiqh kena jaga fiqh. Bila tasawuf kita tasawuf. Bagi ni cara nak pergi je panggil. Sebab tu kita ingat kata sifat samuk ni, sifat samuk taknya benar yang ada. Perkara yang ada je panggil. Tu maka pasal inilah mana pasal kata ada pada Tuhan saat itu sifat sama tu, dia Allah, dia Tuhan mendengar akan apa-apa benda yang ada. Benda yang ada tu jika benda yang sedia adanya, ada benda ada tapi yang sedia gapo? Zat Allah Ta'ala, zat Tuhan ni. Yang maksud dalam apa? Suatu yang ada dia tu sedia, kalau tu yang ada, maka sifat sama Tuhan saat ni tu dengan juga zat dia, zat Allah dengan mana nyata. Sebab apa? Sebab zat dia ada, maka sifat pendengar dengar juga zat Tuhan sendiri. Di situ. Tu jika benda yang sedia adanya, ada benda tu, maka dia Allah ni mendengar sedia kalau mana nyata pada sedia kala. Bukan kata Tuhan dengar dengan telinga dok lama tu, bukan dengan mana nyata, dengan mana nyata, mana nyata zat dia tu bila sedia kala dah. Tu nyata supaya bomo lah. Jadi dengan orang demi apa ya tek di dada tek nyata. Orang ni nadi jalan tak betul ni uzur. Ya tahu tu nyata orang panggil. Baik, mana nak misal ni kata benda yang ada lagi sedia ni seperti zatnya zat Allah Ta'ala. Tuhan pun sendiri dengar juga zat dia, dengan sifat pendengar. Tapi lagu tu dan
sifat ma'ani bagi dia Allah sendiri. Maka sifat ma'ani ni dia masuk dalam martabat hak yang ada. Benda hak yang ada, kudrat, iradat, ilmu. Lepas tu kita tanya, sifat samuk Tuhan tak? Ia dengar tak sifat kudrat hak Tuhan hak ia sendiri? Cuba soalan, sifat sama Allah, sifat pendengar Allah, dengar tak, nyata tak sifat kudrat? Lepas tu kita bahas kudrat ni tak ke yang masuk dalam sifat ma'ani. Pas sifat ma'ani ni sifat yang bahasa ada. Kalau gitu kok sifat yang bahasa ada kok tak ada apa dengar. Mana sifat sama ia dengar juga sifat kudrat. Buat apa? Kerana si diri kudrat tu yang ada. Dengan mana nyata. Dengan mana nyata dia panggil. Adapun sifat nafsiyah supaya sifat wujud, patu sifat salbiyah, hak 5 kidam bakar saat ni tu, hak tu tak dengar. Sebab apa tak dengar? Sebab diri dia tu bukan perkara yang ada, cuma perkara yang subutiyah, perkara yang bahasa sungguh. Supaya kertas ni kita bani kertas warna putih. Diri kertas ni dia panggil zat kertas ni. Patut gapo kita reti di kertas ni? Kalau kita reti ni, kita reti putih sifat, kita reti nipis sifat. Mana tiap-tiap perkara yang kita reti di zat dia panggil sifat. Itu kecil mudah-mudah pasal kampung. Tiap-tiap perkara kita reti di zat dia panggil sifat. Kertas ni dia panggil zat. Putih sifat, nipis sifat. Tetapi putih saat ni tu ia masuk dalam sifat yang bahasa ada. Nipis ia masuk sifat yang bahasa sengoti sungguh. Maka sifat terbahagi kepada dua, sifat yang bahasa ada, lagi pula sifat yang bahasa sungguh. Dimakilah sifat Allah Ta'ala. Ada kalanya sifat yang bahasa ada kalanya sifat yang bahasa sengoti. Maka ma'ani ni masuk di dalam sifat yang bahasa ada. Ada pula pada ma'ani nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, hak tu masuk dalam sifat yang bahasa sengoti, amrun iktibari. Tu dia. Itu dan sifat-sifat ma'ani bagi dia Allah sendiri. Dan jika benar mungkin, benar mungkin ia hak tulah baharu, mungkin hadis ia benar tulah tapi ia iktibar lain yo. Ni kita kata kita ni benar mungkin. Gapo benar mungkin? Benar terima ada dan tak ada. Itu benar mungkin. Kita start lagi boleh ada, boleh tak ada. Pak kita ni ia panggil baharu. Kenapa? Kerana kita ada mula tu baharu. Kita ni panggil makhluk. Sebab apa? Sebab kita kena jadi. Kita ni panggil alam. Sebab apa? Ada kita menunjuk dalil kata adanya Allah alam. Hak tu lah. Jaiz mungkin kata mutaradifah ni. Baik. Dan jika benar mungkin, apa benar mungkin? Benar yang patut terima ada dan terima tak ada. Mastawa wujuduhu wa adamuhu. Maka belum timbul benar itu, belum timbul benar itu, belum nak ada, arti tak ada. Nak bagi masa tu, masa azali lah
atau puasa baru boleh jadi. Supaya kita kata lagu ano. Kita lah ni ada nak bagi kita masalah. Boh cucu lah. Cucu kita ni ada 2 orang masalah nah. Cucu yang ketiga tu benda mungkin ke? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Mungkin duduk nganu nampak nak kita. Maka duduk le perut bagi mungkin. Nah, maka belum timbul benda itu. Bila benda mungkin belum timbul benda itu, maka patut dan padai. Nah, maka patut dan padai Tuhan, patut dan padai sedia kala rak bagi nak mendengar akan benda itu. Patut padai, tak dengar lagi, dia panggil takluk suluhi qadim. Apa ni lah ada orang kata ada orang nak tewah azan ni, tewah azan sedap. Lepas tu kita pergi lah dengar, nak pergi dengar tewah pukul apa weh? Pukul 9 malam. Pas pukul 8 kita pergi dah kodok nanti. Maka pukul 8 tu dia tak ada masuk lagi orang panggil acara agenda, dia panggil tanding. Maka pukul 8 kita duk nanti duk dengar takisi dak pepetah tu. Masa tu patut dan padai kita nak dengar. Tak dengar lagi tu, patut dengan padai. Supaya makan, kita makan rok. Ting apa? Orang yang ketiga tak nak lagi. Orang 2 duk beres, orang yang 3. Yang 3 tu patut padai nak dengar, tak dengar lagi. Patut padai. Dia panggil apa? Maka makhluk dulu tak ada ke? Tak ada lagi. Hak adanya zat Allah. Maka masa tu patut dan padai Allah Ta'ala nak mendengar. Tu dia panggil apa tu? Tu isyarat takluk. Takluk sama yang suluhi qadim. Tu baik. Lepas pada tu kita kembali. Siapa masuk ke 9? Demo pun nak wisale yang nama gitu ini. Mulai je kecek je beh. Dia panggil apa? Tak tu dia panggil dengar pak, dia panggil takluk tangjizi. Boleh kita dengar. Oh sedap suara dia rok. Ya beh ada makrak ke apa. Tu dia panggil tangjizi. Baik. Masa dulu, masa azali kita tak ada lagi. Apa tak? Kita tak ada lagi. Patut masa tu dengar kita patut padai baru tak dengar patut padai. Abah molek Tuhan mencipta kita beranak tu baik tiap tu mana takluk tangjizi, mana nyata kuk jalan sifat pendengar. Nah Tuhan nyata kata kita lagu ni dengar lah. Sebab kita timbul ada roh tu yang panggil takluk tangjizi hadis. Kata dia sininya, dia kata dan jika benda mungkin maka belum timbul benda itu. Tak timbul lagi tu, maka patut dan padai. Patut padai yakni pada sedia kala lagi tu. Nah patut dan padai Tuhan patut bila patut bagi mendengar akan benda itu. Patut nak dengar tapi tak dengar lagi. Itu. Dan apabila timbul mana apabila timbul perkara tu mungkin, maka selalulah dia Allah mendengar. Tuhan dengar lah. Sebab lah bila pas lahirnya kita nyata kata, nah kita pun nyata kok jalan tempat dengar kata kita ni ada benda baru ni ada. Tu isyarat apa? Takluk tangjizi hadis. Itu nah habis itu. Percaman kita kata ada sama pada Tuhan itu dengan sebab kita fikir. Kata percaman. Tanah. Yo
Kita tanah banyak tempat banyak kali tapi tak ingat baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguhnya wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hal umur ni 23 tahun. Apa ni? Ni kita masih lagi duduk dalam umur yang kedua. Mana umur yang kita keluar daripada perut ibu bapa mari ke dunia. Ni umur yang kedua. Pas duduk sini kita nak beralih. Ya kita tetap duduk sini ni. Kena beralih pergi ke alam akhirat. Ya kena mati. Mati nah. Tengok. Lepas tu ni masuk kisah sikit tentang wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dunia pergi ke alam akhirat. Sebab tu gejah tak Tuhan tak wafat. Ya, salah. Nabi tak wafat, cumanya Nabi pindah. Pindah beralih ke dunia, pergi ke alam akhirat. Berapa umur Nabi? Dan sungguhnya wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal umur, yakni umurnya umur Nabi itu 63 tahun atas kau yang sahih. Umur 63. Abang tu orang kalau umur ni kedua kau naling dah. Ya mati anak mati umur 53 ni ya umur Nabi ke anak mati. Pas Nabi kita ni ya tekoh nak mati, kata setengah riwayatnya dalam kitab dia kata Nabi sallam ni ya sakit pada akhir bulan Safar. Akhir bulan Safar dia. Lepas tu Nabi tu ia sakit berapa hari tu? Ia sakit semua de uzur 18 hari. Nabi de uzur 18 hari. Maka masa tu manusia pakak duk pergi ziarah. Setelah mana dia buka Mekah, pergi susun ni, pergi buka Mekah. Lepas tu pergi duk di Madinah, tok duk susun ni siap tok ketua-tua dalam masa 18 hari. Buka Mekah, pergi di Madinah, gapak pergi Mekah di tok tok ketua siap dalam 18 hari duk situ, balik ke Madinah. Tu. Lepas tu bermolek hari yang ke-18 tu hanya sakit apa ni pala. Hanya pergi pala. Bermolek apa ni masuknya hari Senin. Ya Nabi kita maklumlah. Dia lahir hari Senin, dia wafat hari Senin. Bila hari Senin ni Allah sakit kau berat. Bila sakit kau berat malam tu kata setengahnya Nabi wafat ni sebab musabab, kata setengahnya kena racun gula kambing. Ya Nabi wahai gula kambing. Lepas tu demo saat ni tu racun dalam terak. Nabi makan waino. Nabi kena sihir waino. Baik. Muka Nabi manusia kira, tapi dia panggil sebab musabab. Lepas tu molek masuk subuh, bilanya bila tak ke subuh. Sudah bila bersiap, bila duduk di pintu Rasulullah SAW, duduk di pintu Nabi. Yo dulu ni sejak Nabi dengan rumah Nabi tu pintu gimari. Buka sepo rumah tu dulu lah. Buka pintu tu prah jakah naik bala. Ya ada pintu tu. Lepas tu bila saat ni tu
Bila duk hitam ada pintu. Bila Rasulullah nak mari. Lepas tu nampak kelamat ke. Bila pun salah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tu Fatimah dong satu Fatimah. Fatimah kata Rasulullah SAW ni duk masyghulun bi nafsi. Duk sibuk sikit Rasulullah ni, duk sibuk. Moga ya duk usul. Bila apa masuk sejid mula. Masuk le sejid. Jadi bila ni tak faham. Hak Fatimah duk kecek kata duk masyghulun bi nafsi. Lepas tu molek nak cerah. Jadi nak cerah nak itu bila lagi pula lah. Bila lagi yang kedua bila duduk depan pintu Rasulullah isalat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun dengar. Nah, bila Nabi dengar ni, Nabi kata udkhul ya Bilal. Masuk. Moga Bilal walaupun orang hamba tapi email dia tinggi. Bukan biar Rasulullah. Masuk Bilal. Bilal pun masuk. Nabi kata, Bilal, aku tahu ni, aku sakit kau kuat. Hei ni lah Bilal, lagu ni lah Bilal. Mungkin surah Abu Bakar semayalah hari ni jadi ganti apa ni tu email hatiku. Bilal pun tubik tiap Bilal. Tak, ya faham kata Rasulullah ni tu berat tak kok. Ya sahabat dulu ni kali tadi mengarah Rasulullah ni asa rugi dah. Tu sahabat sifat perangai dia. Bila tubik tiap letak tak tangis. Wa musibata saya kata biro masuk bila bersejid Abu Bakar tu bila tu hai Abu Bakar Rasulullah suruh akan dikau semaya dengan manusia sebab sekarang Rasulullah ni duk masyhur sikit, duk bergaduh sikit. Lepas tu molek bila ya tengok mihrab Rasulullah. Mihrab ni tempat atau imam duk semaya. Abu Bakar pun mari orang panggil setuk angin. Orang panggil nyop tiak, nya selak ustaz. Bila selak Abu Bakar saat itu riuh orang muslimin masa tu ada dalam masjid. Nabi pun dengar. Nabi dengar sorok jurit. Nabi kata hai Fatimah, apa sorok tu? Ma hazas siyah. Apa sorok jurit tu? Maka kata Fatimah, manusia berjerit ni kerana luput akal serta mereka itu. Ya Rasulullah, akal tak bisa maya dengan mereka dan maya pusinglah. Lepas tu tak apa, Nabi pun panggil Ali. Mana Sayyidina Ali dan Fudail, dua orang panggil Ali dan Fudail masuk pimpin Rasulullah, pimpin Nabi sebelah tangan sampai kata setengah banyak heret Nabi saat itu kaki Nabi tak gerak dah, leret tak tanah gitu gitu. Sebagai sakit uzur benar ke, tapak kaki dia heret tak ada apa. Nabi pun semaya hari itu, dia semaya subuh 2 rakaat. Sudah semaya siap, Nabi berdoa. Lepas tu Nabi paling depan semua ramai-ramai. Dia kata mana? Ya ma'syaral muslimin. Nabi kata, wahai jemaah orang muslimin. Dia kata, antum fi wada'illahi ta'ala. Dia kata, kamu semua ni dalam peningat Allah Ta'ala. Dia kata, Nabi wasiat sarah, alaikum bitaqwallah wa ta'atih. Kamu semua ni kena taat kepada Allah dan takut kepada Allah. Sebab tu Nabi katanya, fa inni muriqud dunya, sesungguhnya aku ni nak cerah dunia hari ni. Hari inilah aku nak cerah dunia, juga hari ni awal hari aku daripada akhirat. Ada apa? Nabi pun masuk dalam umur Syiah. Sudahlah. Orang cakap tiak lah. Tak, ni panggil satu ilmu Rasulullah tahu. Nah, ajar dia. Rasulullah tahu. Abang tu pada mata Rasulullah tahu pun ada tahu nak Rasulullah. Ni
benda mati ni kok ya tahu. Lepas tu Tuhan perintah kepada Maliki Maut mari. Kata, hei Maliki Maut, mu turunlah kepada kekasih aku dengan rupa yang comel. Lepas tu bila mu nak cabut besar, bila mu nak cabut roh dia, mu cabut dengan wi molek. Lepas tu mu pergi pula hei Maliki Maut, mu pergi tu mu minta izin dia nak masuk. Minta izin dia dulu. Kalau dia izin, mu masuk. Kalau dia tak izin, mu tak masuk. Oh, tengok. Kalau kena kita rela tak? Siapa ni Maliki Maut? Klik dulu. Kalau kita mula-mula. Ini tak tengok. Wi dulu. Kalau dia izin, masuk. Tak izin jangan. Ada apa? Turunlah Maliki Maut. Turun atas rupa orang Arab Badawi. Orang biasa pergi comel lah, rupa elok. Wisaleh. Assalamualaikum ya ahlal baitin nubuwah wa ma'danir risalah. Wisaleh. Nabi dengan Fatimah dah lemah. Adkhul. Adkhul yang masuk ni. Fatimah jawab. Faqalat ya Abdullah. Hamba Allah. Sungguh Rasulullah ni, Nabi ni duk masyhur, duk berat, duk uzur sikit. Summana dasania. Wisaleh yang kedua pula. Maliki Maut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wisaleh ya ahlal baitin nubuwah. Adkhul. Ada aku yang masuk. Maka Nabi dengar suara tu. Yang kedua tu, Nabi kata Fatimah, siapa tu duduk di situ? Siapa duduk di situ tu? Fatimah kata, oh, seorang laki-laki Arabiyun. Dia dah panggil mu. Tak. Lepas tu gua ialah atau Rasulullah ni, ayah-ayah ni duk sibuk duk tarak ni. Panggil pula salah yang ketiga, semana salis. Abang tu salah kat gali ni. Yang lebih. Assalamualaikum, Ustaz. Gimana orang? Assalamualaikum. Gapo tu Kerak. Assalamualaikum. Nyak right? Tu kagak. Salah apa yang sekali gali nah, sekali gali salah. Lama 4-5 kali mungkin demo ni gali dah. Wisalah yang ketiga tak ada apa. Boleh wisal yang ketiga. Fatimah kata Rasulullah gini-gini. Tak ada apa. Boleh Fatimah pergi buka saat ni tengoklah. Pergi tengok saat ni tu Allah. Nya tengok sekali berdenyuk lebih kulit-kulit Fatimah. Nya takut mari hati getar segala anggota. Ubah warna Fatimah. Naling. Apa kita tengok dadu mari Siapa? Dadu. Tak boleh pak ucap. Kecil dia dah sore. Ya. Takut you nak kamal. Fatimah ni Allah. Lepas tu Nabi kata, "Atadri man haza?" Fatimah, mu tahu siapa tu? Nabi kata, "Mu tahu siapa?" Fatimah kata, "La, tak tahu ya Rasulullah." Siapa? Nabi kata, "Tulah hazimul lazzat wa qati'us syahawat wa mufriqul jamaah." Itulah orang yang menghilangkan kesedapan, memutuskan syahwat, mengasihkan jemaah, meruntuhkan rumah. Itulah ia panggil Malikil Maut. Malikil Maut. Pemilik nyawa tu. Lepas tu Fatimah bertiak tak tahu. Bukaan syadidan. Tiak sungguh. Lepas tu Fatimah pun Allah seklah. Amko nak mati 5 tiap khatamil anbiya ialah lah. Lepas pada tu apa? Kecek-kecek. Nabi kata la tabki. Fatimah, mu jangan tiak Fatimah. Fa innaki awala ahluhu luhukan. Maka mu sikit awak ni hubung dengan aku. Sebab tu duk tak lama. Nah kata setengah riwayatnya bila Nabi sudah wafat 4 bulan. Nah, maka matilah Siti Fatimah. Kata-kata ni boleh dua riwayat. 4 bulan dengan ni boleh. Bila Rasulullah mati, Fatimah pun gitu. Tu dah. Baik. Tak ada apa Nabi kata, nah, udkhul, masuk. Masuk, udkhul. Ya Malakul Maut, masuk.
Masuk lagi mau. Wis salam molek. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wis salam. Nabi berjawab waalaikumsalam. Nabi kata, ya malakul maut, hey malakul maut. Ajita zairan am qabidan. Maliki maut, hari ni kamu mari ziarah. Mari tu mari ziarah ke mek nyawa. Nabi tanya. Tak. Pada ada pergi pak itu. Mari ziarah ni nak pergi masuk gok ni. Kita dekat kedai masalah. Nah, lari lagi cuba ke balik mutul. Pergi mau pita. Tak ada mari ziarah. Apa dah ada ni? Mari ziarah kena ikat. Dua-dua ya tu. Tengok. Lepas tu tengok Nabi tanya, mari hari ni nak ziarah ke nak menyawa? Kata Maliki Maut, mari dua ziarah serta ambil nyawa. In azilta, kalau mu izin tak apa, aku nak ambil. Kalau mu tak izin, aku nak kelik. Maliki Maut, kalau izin tak ada apa. Kata izin aku nak kelik, Allah jaga. Tak tengok. Juga tahu tu malaikat. Lepas tu Nabi tanyalah, hey Maliki Maut, mana Jibril ni? Jibril di mana ni? Lepas tu kata Maliki Maut, Jibril lah ni duduk langit yang pertama. Duduk dengan malaikat, duduk memuliakan di kau. Bawa malaikat Nabi panggil tu tak lama saat ni tu Jibrilnya turun mai proof. Saya dia tu banyak ke. Mari duduk di kepala Rasulullah. Lepas tu Nabi kata, Jibril, alam ta'lam annal amra qad quruba. Mu tahu tak ini Jibril kata aku ini dekat-dekat dah ni. Kata Jibril, bala ya Rasulullah, tak apa, aku tahu. Aku tahu. Pak Nabi kata, Jibril, basyirni mali indallah min karamah. Cuba mengoyak sikit, aku nak dengar royak khobar kesuka di situ daripada karamah. Royak start. Aku nak dengar. Maka Jibril kata, inna abwabas sama, sungguhnya pintu langit sesungguhnya dibuka dah lah ni. Terus pintu langit 7 pintu buka siap lah ni. Patu malaikat tu buat sah. Buat apa tu? Duk nanti untuk roh engkau naik. Pintu syurga pun buka. Anak bidadari pun duk nanti. Duk jangka-jangka untuk tengok tu. Duk siap roh. Roh Nabi nak pergi roh. Sini perjalanan roh ni. Kita ada alam roh, mai ke alam dunia dengan duduk di tepi jasad. Duduk di jasad nak pindah kepada alam barzah, nak pergi pindah kepada alam kiamat pula. Alam akhirat. Nak pindah ke sana pula. Baik. Lepas tu Nabi kata, basyirni ya Jibrilu kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Coba wayak Jibril, lagu mana umatku hari kiamat. Wayak kau baku suka nak dengar kok. Nak tinggal ni rak. Moga duk dakwah ni ke Allah. Nak dengar umat-umat dia lagu mana. Jibril kata tak ada apa. Sungguhnya Tuhan ni ya harap syurga atas semua para nabi sehingga masuk engkau dan umat engkau. Mana orang lain nak masuk syurga selama engkau tak masuk dan umat engkau tak masuk, orang tak boleh masuk. Tu kelebihan kita Muhammad sallallahu. Tak ada apa. Lepas tu Nabi masa apa dah hari ni? Masa tak apa dah, masa hati tu gembira dah. Hilah usi. Ya Nabi usi umat. Kita dah using lah halah. Lebih lagi kok orang-orang Malaysia dah using nak. Nabi dah using umat. Lepas tu katanya Nabi kepada Maliki Maut, masuk dekat. Tengok. Okey, tahu tak? Nabi masuk dekat. Jibril masuk, Pak. Maliki masuk dekat. Maliki Maut. Masuk tu heret roh. Heret mula dengan kaki. Beringat. Supaya bomo nak pubat, nak pocok raja, tak kena. Pahal ciwik tu. Walaupun dia nak pubat dia raja. Sebab tu Nabi kalau waktu molek heret serah
serah sikit-sikit molek sampai di pusat tu, sampai serah terus ini. Nah, Nabi kata, ya Jibril, ma asyadda mararatil mauti. Oh, amos hakik ya kata mati weh. Hakik tu. Maka Jibril pun paling muka kira, hai Jibril, tak saya tengok. Pak Nabi kata, hei Jibril, akarih tan nazara ila wajhi. Mu benci ya, nak tengok muka aku. Oh, Nabi kata, mu paling muka Jibril. Dok, aku tak kuasa hati nak tengok mu padahal mu sendiri sakarul maut. Tu bawa tu mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati nato Nabi yang wafat umur 93 ni. Nah, duk bimbing umat dia lagi takut galik. Abang tu duk berlaku musibah di hanya di kapur, boleh kita fikir tu. Nah, boleh kita fikir. Nah, dunia tak lama mati sibuk internet harga apa pejak tak ada. Itu dia panggil kekuasaan Allah Ta'ala. Nasib awak majok dia mati. Lepas tu nak tak mati tengok. Nah, orang duk sedap duk galik, hijau duk tak tagih berah sekali go tu hembai Allah. Nah, awak tu takut. Sebab tu jadilah bekal-bekal lewi. Ia mati panggil seolah wisai mari pah kau kaki lalu dah. Di situ. Lepas tu go orang kalau hok selamat go musibah tu, kalau tak ada fikir lagi beratlah. Nah, boleh lepas hidup lagi letak balik kat beratlah tu. Baik tu. Waktu tu saya buka. Jadi, nak kata lagu mana? Nabi kita wafat mati umur 93. Tu kisah dia. Begitu juga Abu Bakar. Abu Bakar pun 93 kok. Wakak tok tua dia lagi. Sai dia lagi 93. Dan Umar pun umur apa ni 93 lagi tak ni tak. Dan Ali radhiyallahu anhum 93. Pas bunyi kata nak pecah ni 95 pula kaji. Hasung orang nak punya wita khabar. Hak kasih racakan ni ayuk hub siha ro ya nak nombor tahun ya ada bunyi-bunyi undang baru set itu. Nak nanti wa aman 95 kasihan kau Allah lah. Wa learning ni kau ada gapo masa luar tu. Adapun Utsman radhiyallahu anhu. Utsman ni maka omonyo Utsman sani dak hingga melampaui iyo omo Utsman ni akan 80 tahun. Tu 80 tahun. Tu dia. Tu omo Utsman. Pendeknya buat kesimpulan lagu ni. Kita ni yang ada dalam omo yang kedua yang mati. Tapi kita dengar satu cerita dalam Nasatul Mughayat kok kalau khabari lah. Ada benda hak Rusia atas dunia ni tepat hak yang Allah Ta'ala tak buka dengan secara terang. Satu telaga Ainul Hayat. Telaga ni Ainul Hayat. Kata setengah telaga ni dia tutup supaya dengan apa pagar Ya'juj Ma'juj tu hak Zulkarnain tu waktu katuk ya telaga Ainul Hayat ni kata setengahnya kalau minum air dia ni orang itu hidup siapa kemak Ainul Hayat siapa kemak lepas tu nak mati ia minta izin ke Allah. Nah, lepas tu hak biasa minum kata setengahnya dajah, biasa minum dah kata setengah dajah. Lepas tu Nabi Khidir kata setengah Nabi Khidir duk jaga lagu ni Ainul Hayat. Sebab tu kalau tengok cerita apa ya amata biasa dengar ya ada tiba-tiba ya ada tak benar awak duk kaji ya amata tengah cerita ada weh. Tapi bulan tak temu, payah nak temu. Pas kalau kau nak dapat tanya Nabi Khidir, kata setengah Nabi Khidir dia jaga Ainul Hayat.
Nah, makin setegaknya tak matilah. Yang ni mati kok kemak tapi lama sikit. Ni jadi pendek kata kita dalam umur yang kedua ni, yang umur yang mati bila tu? Kemudian daripada balik sudah balik dan jadi orang mukallaf itu. Kita mukallaf, kita ni balut ni tipawak tu mukallaf. Sesiata balut ni tipawak, mana undang-undang teka atas kita tu. Ada hak yang baik, ada hak yang jahat. Nah, ada hak baik, ada jahat. Penting kalinya kita bagi kita sendiri tu. Segadulah orang tu kokok kita gaduh kita. Comel lu. Nak bina kita, bina keluarga we comel lu. Hidup dalam Islam bina hak muku bina aku. Kakak bina lagi keluarga kita we molek. Nah, tu dia. Tu. Maka yang sebab itu ialah mereka, apa yang sebab baik itu? Ialah mereka ia panjang umur nyonya mereka dan serta baik amalan nyonya mereka ni. Umur panjang, amalan pun molek. Ni untuk kita nak ni. Dan yang sejahat-jahat itu ialah mereka yang panjang umur dan jahat amalannya. Hak ni tilik zahir, tapi hakikat kita tak tahu hakikat. Kita tengok orang buat musyak, mudah-mudahan ya taubat. Kita nak suka baik dengan saudara kita tu, jangan suka jahat. Tapi turut zahir syariat tak bolehlah buat benda tu. Tapi hujah jatuh tengok pula doa we support. Maka mereka yang pertama mana hak sebab itulah yang sehabis-habis berutung. Hak ni bertuah. Terak bertuah. Orang bertuah ni dah orang yang ada amalan bekal baik. Dan mereka yang kedua itulah yang sehabis-habis celaka. Celaka mana umur panjang, patu pula ada amalan jahat serupa juga dengan iblis. Iblis umur panjang tapi Allah amalan yang tipu biar tu tak comel tu. Nah, tu berlindung, kita minta berlindunglah kita dengan Allah Ta'ala, minta berlindung daripada jadi orang yang kedua. Minta bersama kapok. Nah, ya gelap-gelap pun ya ada naik matahari. Tak, hari kita lebih-lebih pun ada hari yang nak balik. Dari itu ni. Nah, gelap-gelap negeri gelap-gelap tu. Ya ada hari cerah. Begitu kita juga lah ni kita wain dak galik. Nafsu kita, syaitan kita terdia tak gaduh tu. Tapi ada satu kita nak baik. Tapi ya tak guna. Kena suka baik orang. Tapi turut zahir syariat nampak tak macam ni. Apa nak kata saja dia orang yang kedua. Yang pertama lah orang yang umur panjang lagi pula baik amalan. Itu dia. Dan berkata setengah ulama orang-orang yang sampai umur 60 tahun. Sekatul. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada tak? Tanya. Kita pergi benar. Patu baik apa asal ke tu? Biasa. Ya situ tu nak. Ya lagu ni. Yo semaya ibadat semaya panggil wajib muassaan, wajib berluas-luasan. Apa lagu ni? Ya tak bila masuk asapak situ kita azan kata kita nak maya setelah lagi.
Situ tu tak kita azan dah. Sebab apa? Kalau kita tak azan awal-awal ketu, kata kita nak maye tagi muka dok galik ngetel pun ada sikit segemar ni nak habis pas nak klik maye nak pergi pula dirugi masa pakat tel pukul 5 klik. Jadi pas masa waktu tak kira lah asal subuh kena niat kata aku nak maye setagi, kena niat ada situ. Tak kedai kalau kita pergi mati celah tu tak dosa apa, kita niat dah. Mafhumnya kalau masuk awal waktu tu asal ni pukul 3 apa minit 25 lah masalah kata dah niat pun kata nak mayat tagi kedai pergi mati dulu hak tu berdosa sebab dia tak azan. Mana kita azan dah kata kita nak mayat tagi, lepas tu mari ke rumah mani nak main nak takbir kena niat pula. Kenapa? Kerana niat semaya masa kita syafi dia panggil rukun, dia bukan syarat, rukun. Bila rukun dia kena serta dengan perbuatan apa niat mana apa qasdu syai'in muqtarinan bi fi'l awal ibadah, mana kita kosak buat dengan serta ibadah. Pas awal ibadah sebenarnya apa? Takbir Allah kena niat. Kalau tak niat tak sah maya. Hak tu mazhab lain. Napa gitu? Nak yasan niat mula. Tak madalah hak kita niat mula-mula tu kita azan dah kita nak maya. Cuma azan deno tu takut mati tengah jalan tak apa kita azan dah. Pas ni kita hidup ni nak maya lah ni. Kena niat semula tak madang anu. Sebab niat mazhab kita dia panggil rukun bukan syarat. Hak mazhab apa syarat? Asyartu muqaddamun alal masyru'. Tu apa syarat? Sebab Hanafinya turun rumah nak maye pak Allahu akbar sudah. Tak ada sahaja tu semaya fardurah. Bagi kita dak niat jadi rukun bukan syarat. Bila rukun kena serta dengan awal ibadat. Awal ibadat mana? Takbiratul ihram Allahu akbar. Ni niat mula. Tak niat tak sah. Situ. Lepas tu ada nak mana tu ada nak situ dah. Sudah yang korek tu ngatuk. Lepas tu capek dia tidur. Kan ya. Tapi tahulah tak apa kita pergi tak apa. Ada? Betul? Betul. Betul? Ada. Ada. Maya pun dia tu hospital dia maya. Habis waktu godo tak ada apa. Moga pergi hospital ada. Kita apa mata kalau aku nak maya buat lu. Mata kalau dah kalau mati ya buat dah tu. Rai nuzu. Apa kotor main tu. Ni ada. Dah tu. Padahlah saat ni mau pita dia aku gi mau hayai pula elo iPhone tu tak ada dok tahu apa tu agak tu lupa subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawwir qulubana wa ja'al masam. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.